breakfast ke belum. So kalau korang belum breakfast, korang kena cepat-cepat breakfast jangan dilama-lamakan, korang kena cepat, tidak cepat gemuk. So kalau korang sana nak elakkan gemuk, satu korang kena breakfast cepat, lagi satu macam biasa lah, makan tu memang kena hati-hati juga. Dan yang paling penting iaitu orang kata senaman. Apa orang kata faedah senaman berjalan kaki. Macam tadi memang Iwan dah intro kau-kaunya. Memang kalau boleh sekarang ni Iwan nak korang semua bangun, kalau boleh berjalan, korang berjalan. Kalau tak ada kelas pagi ni, apa kata korang pergi orang kata taman-taman yang terdekat, and then korang try lah berjalan, tak kisahlah, tak suruh pun berlari, macam berjalan kan. Nama pun topik hari ni berjalan. So sebenarnya korang untuk berjalannya. So apa faedah orang kata untuk berjalan kaki? Iwan share dengan korang. So orang kata mengamalkan senaman berjalan kaki ni, orang kata memberi manfaat kepada kesihatan kita. Seperti yang first, dapat menyihatkan jantung, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol kita. Yang kedua, dapat mengawal tekanan darah dan orang kata mencegah risiko penyakit darah tinggi dan stroke. Sebab sekarang pun kalau kita boleh nampak sebenarnya muda-muda pun ramai je yang dah terkena orang kata darah tinggi. Orang kata lepas tu tekanan darah pun orang kata ada yang turun, ada yang rendah, ada yang tak balance. Itu orang kata mungkinlah seelok-eloknya macam kita dah dapat orang kata elak daripada benda tu berlaku juga. Kemudian yang ketiga, mengurangkan risiko penyakit diabetes. Sebab berjalan ni orang kata dapat meningkatkan keupayaan badan untuk orang kata memproses gula dengan lebih baik dan dapat membantu melancarkan aliran darah. Kemudian yang kelima, dapat mengurangkan stres, dan orang kata berjalan tu membantu orang kata merangsang penghasilan hormon endorfin yang membuatkan kita lebih ceria dan sihat. Yang ini pun Iwan bukan dapat orang kata sumber yang orang kata tak dikenali. Memang Iwan dapat ni daripada orang kata daripada laman web rasmi Hospital Kuala Penyu. Dia juga yang bagi tips juga benda-benda ni. So Iwan share juga kepada korang apa yang dia share kepada orang kata masyarakat dekat Malaysia. Sekarang tak kira lah orang kata yang dah baca web ni ke ataupun yang sedang mendengar, Iwan akan sharekan kepada korang. Alright, kemudian yang ke-6 iaitu dapat mengekalkan kekuatan otot korang. Maknanya tak adalah orang kata lembek je kan. So maknanya kita dapat kurangkan bagi Iwan fat tu lah. Mungkin fat tu yang akan kurang lah. Kemudian yang ke-7, mengurangkan risiko osteoporosis. Yang ke-8, mengekalkan kestabilan dan mengurangkan risiko jatuh, terutamanya kepada golongan warga emas. Tapi macam itulah, macam kita dah biasa praktis berjalan kan. So maknanya dia dapat orang kata macam budak baru nak bertatih kan. So maknanya bila dia selalu praktis, so dia akan orang kata lebih stable lah. Kemudian yang terakhir, mampu meningkatkan orang kata keyakinan diri dia. Secara automatik lah, bila korang sudah selalu berjalan kaki, kesihatan dah baik, orang kata obesity pun kurang. Kalau orang kata dah kurus tu, orang kata memang dapat orang kata keyakinan diri kita akan orang kata lebih tinggi lah. So selepas ni Iwan akan share bagaimana untuk bermula pula. So kalau korang nak tahu macam mana nak start mula, memang benda ni nampak orang kata jalan kaki, jalan. Macam mana nak bermula, so Iwan akan share dengan korang sekejap saja lagi. Tapi selepas ni korang dengarkan lagu daripada Masdo, Malam Pesta. Alright, hanya di My Campus AM. Jom berubah bersama. Alamak, baru bangun tidur terlepas tips Iwan pagi ni. So korang jangan risau, sebab korang boleh dengarkan kembali podcast Iwan di YouTube channel kami di My Campus Radio. And korang jangan lupa klik button subscribe, and nanti korang boleh dengar kembali orang kata apa tips-tips orang kata nak mulakan berjalan hari ni bersama Iwan di My Campus AM. So bukan susah, orang kata nak zaman sekarang ni zaman dah maju kan. So semua benda orang kata di hujung jari, senang je. Bagi yang terlepas korang boleh dengarkan kembali. Iwan tak marah bagi yang orang kata baru bangun. Korang boleh orang kata dengar kembali podcast kami. Alright, tapi yang dah terlepas pagi tadi, sebenarnya Iwan dah share faedah apa yang berjalan kaki. So sekarang Iwan nak share bagaimana orang kata nak bermula untuk orang kata kita start orang kata untuk berjalan kaki ni. Sebab memang orang kata nampak dia mudah, tapi sebenarnya dia ada orang kata tips-tips dia. Yang first yang Iwan nak share dengan korang iaitu first, mesti kena tetapkan matlamat. Apa matlamat korang orang kata untuk orang kata berjalan kaki? Sekiranya orang kata korang tak pernah orang kata melakukan apa-apa jenis selaman dalam jangka masa yang lama, mulakan orang kata dengan perlahan-lahan dan orang kata jarak yang pendek. Matlamat ni maksudnya kita dah aim diri kita, okay, aku nak sihat, aku nak orang kata nak dapatkan
tubuh badan yang cantik. So korang kena start benda-benda senaman ringan seperti ni. Alright, kemudian yang kedua, cari tempat yang sesuai untuk berjalan-jalan. Seleloknya orang kata permukaan yang rata dan tak membahaya. Sebab tu Iwan cakap pagi tadi, so korang boleh cepat-cepat bangun. Sebab pagi ni orang kata kalau takut untuk macam panas terik kan, korang boleh pergi ke taman-taman yang berhampiran dengan korang. Kalau tak kira taman pun, kalau kata yang ada dekat kampus tu, korang boleh orang kata pusing-pusing juga orang kata area kampus korang. Kalau orang offer dia sama macam tips untuk kurus lah. Kalau macam member ajak makan, tips dia untuk elak gemuk, untuk diet ni kan, korang geling je. Dia sama juga kalau macam member ajak korang orang kata untuk naik kereta ke tumpang untuk pergi ke kuliah, korang geling. Korang geling, korang berjalan kaki. Bagi Iwan itu orang kata adalah orang kata inisiatif yang bagus jugalah. Kemudian yang ketiga, tetapkan tempoh masa. Kenapa kena tetapkan masa lah? Alah, bukan susah, jalan je lah. Sebenarnya pastikan tempoh masa yang ditetapkan mengikut orang kata keupayaan tubuh badan kita juga orang kata mempunyai peranan yang penting. Sebab apa? Sebab kalau macam satunya macam cakap tadi pagi-pagi ataupun mungkin petang, mungkin korang boleh, sebab selain daripada exercise lah, maksudnya macam pergi taman ke apa kan, mungkin petang kalau tengah hari macam tu, kalau korang macam takut panas kan, pergilah mall-mall yang berdekatan pun orang kata sebenarnya dah boleh orang kata tingkatkan korang punya orang kata senaman untuk berjalan ni. Kemudian yang keempat, tambah kelajuan dan tahap kesukaran. Sekiranya kita berjaya orang kata mencapai matlamat yang macam tadi Iwan dah share, kita boleh dah mula fikir untuk menambah kelajuan berjalan dan cuba untuk berjalan di kawasan-kawasan seperti di taman rekreasi lah. Contohnya macam tadi Iwan cakap dulu, mula-mula macam kita dah sebab bagi Iwan sebenarnya nak start tu sebenarnya yang susah bagi Iwan sebenarnya. Maknanya kita sebenarnya bermulakan orang kata dengan jalan kaki. Masa bila lama-lama korang dah selesa, korang boleh tambahkan kelajuan tu macam lari-lari anak ke apa. Maka selepas tu barulah korang boleh jogging. Maknanya petang-petang korang dah set, boleh jogging lepas ni. Kalau orang kata jogging nak pergi ke kelas, nampak macam kelakar pula kan. Tapi tak kisah apa. Siapa nak kisah, yang penting aku yang sihat kan. So who cares. Kemudian yang terakhir, berjalan bersama ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan ke, boyfriend ke, girlfriend ke. Sekiranya korang biasa tak yakin, orang kata kurang keseronokan berjalan seorang diri, korang bolehlah ajak orang kata ahli keluarga ke, rakan-rakan macam Iwan cakap tadi, supaya orang kata tak adalah orang kata sunyi sangat, sepi. Kadang-kadang tak tahulah Iwan macam Iwan, kalau macam Iwan lebih suka seorang-seorang. Tapi kalau macam orang yang cepat sepi kan, korang kena try lah ajak member. Sabtu Ahad tu bagi Iwan memang korang kena manfaatkan betul-betul. Korang pergilah mall ke apa ke, memang orang kata dapat orang kata melatih. Tapi memang bahaya lah. Yang bahaya pergi mall ni sebenarnya duit cepat habis. Kalau korang tahan nafsu memang korang power lah. Sebab berjalan bersama teman ni sebenarnya boleh mengiringi korang untuk orang kata menjadikan aktiviti yang kita nak lakukan tu, maksudnya berjalan, lebih menyeronokkan dan orang kata tak mudah bosan. Macam Iwan sendiri, Iwan lebih suka sebenarnya berjalan. Sebenarnya walaupun Iwan gemuk, tak adalah, walaupun bergempal lah, tak adalah gemuk sangat. Korang jangan lagu tak aku. Itu orang kata antara orang kata tips-tips yang Iwan nak share macam mana korang boleh untuk start, alright, untuk berjalan. So selepas ni Iwan akan share pula dengan korang teknik-teknik berjalan yang betul. Nak berjalan pun kena ada teknik ke? So kalau korang nak tahu, hari ni korang kena dengarkan Iwan di My Campus M. Jom berubah bersama.